Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey geng, hari ni ada satu projek Espai nak convert lampu butterfly. Batu butterfly Y punya. Ni yang Y punya So kita nak convert, nak masuk dekat Espai. Okey, ni cara aku buat. Baik geng. Nampak geng. Tapi korang kena cokir lah sikit dekat dengan sarung dia. Mana sarung dia? Okey. Ni ada sarung hitam ni, korang kena cokir. Cokir bagi dia keluar, lepas tu keluarkan semua urat perut dia. Dan dia ni tak pakai lah. So kita pakai cover yang Espai punya. Espai dia pakai. So macam mana cara dia, tengok ni geng. Okey, dekat sini dia ada timbul kan. So kita buang lah. Potong dengan pisau pun cukup lah. Itu ngam-ngam atas ni pun kena ngam-ngam lah. Atas ni ngam-ngam sini. Biar dia di tepi ni dia rapat. Okey, skru ni macam mana? Skru ni asal daripada lampu ni. Lampu butterfly. Orang panggil butterfly, aku panggil butterfly je lah kan. Lepas tu ini skru. Skru korang ikat je. Sampai ke belakang tu. Ikat tak ada apa pun. Pulas je. Jadi skru ikat tak payah tebuk. Korang terus paksa dia bagi masuk. Dia terus melekat kat situ. Ni kan. Okay, plan dia sebenarnya aku nak potong dia punya lampu ni. Nampak aku dah lukis. Tapi aku fikir buat apa potong benda ni kan. Sebab benda ni lagi senang. Ni plastik ni lembut. Potong dengan pisau settle. Macam tu kan. So yang ke belakang kita tebuk lubang satu situ. Tebuk lubang situ. Dah aku bagi tahu warna nak tebuk. Dia kata on saja. So aku buat lah. Tak ada masalah. Okay, untuk dia ada signal benda ni sebenarnya. Ada signal. Cumanya aku plan aku nak buat lagi satu lah signal sini. Sebab dia signal dia sini. Kita double kan. Sini dengan sini kita bagi dia gerak sekali lah. Lagi cun lah. Macam tu kan. Okay. Ini custom gila lah. Kan. Y masuk kat Espai. Okay, ni wire dia. Okay, ni wire dia ada 3. Biru, merah, hitam. Benar. Okay, hitam ni untuk positif, ni negatif. Positif ni, sorry. Merah untuk positif, yang ni negatif. Tolak tambah lah. Okay, dan ini sorry geng. Dia sebenarnya boleh dua benda ni. Okay, yang ni merah ni untuk lampu belakang, yang ni untuk biru lampu belakang, merah ni untuk lampu brake. Baru betul. So aku try test lah, tunjuk aku orang senang Okay, kita masuk ke hitam dulu. Masuk ke hitam kat situ. Okay, korang tengok ni kan. Korang tengok lah. Okay lah, kita try merah dulu. Merah lampu brake aku silap tu. Merah lampu brake. Lampu brake dia berkelip. So yang ni lampu dia boleh tukar channel kan. Dia ada button. Okay, ni button dia. Okay, button dia. Nampak. Macam tu. Sebab tu kot orang panggil butterfly nampak. Ni ada banyak channel. Okay, nampak. Tukar je apa-apa yang korang nak. Okay, dan dua lagi wire ni ada warna hijau dan kuning. Hijau ni untuk signal lah kiri kanan. Yang hijau kanan, yang kuning ni kiri. Tu dah settle. So sekarang ni motor ni dia jalan enjin, api enjin kan. Api enjin, so tak boleh api enjin ni. Sebab ni LED dia mudah terbakar. Jadi kita kena convert sini. Untuk lampu belakang kita kena masuk direct battery lah. Direct kunci. Maksud dia direct kunci, on kunci terus menyala. Dia kena buat macam tu. Kalau tak jahanam ni geng. Okay, dalam Shopee murah jadi geng. Okay geng, aku nak pasang. Lepas tu kau tengok AC dia macam mana. Okay geng, stay tune. Mantap. Okay, untuk api kita ambil dekat sini lampu brake kaki. Wire warna hitam ni. So buka on kunci dia terus ada api yang ni. Kita ambil yang ni. So tarik masuk dalam, keluar sini.
Yang ni boleh hantar ke belakang. Sebab body dah ada kat sini. Body dah ada yang soket lama kan. Soket lama tu dah ada body, so tak ada masalah. So tarik satu yang untuk api. Lepas tu terus settle. Okey, lampu belakang dah ada. Lampu belakang warna hijau, jalur, kuning. So untuk lampu brake, lampu brake untuk hijau, lampu apa? Wayar hijau, lampu kuning, dan yang ni kita gantikan untuk api. Yang coklat ni tak pakai lah. Dia coklat dia tak pakai. So settle lah, sambung. Senang je. Sambung sini. Lepas tu balut tip. Gitu lah. Settle. Dalam lubang ni. Hati mobil beraya ni yang dia saya ni. Senang. Malam-malam.